on. Hi guys, today we're gonna go to France, Millau de Plage. That's basically South France. Yes. And with our caravan. Yeah! And we're here! And we're here at E17 Stack. I think it's better to do intro at the camping itself, no? Nah, I don't care. Catch it! Yay! Oh, okay. I don't care. I don't care. Okay. Wait, Dudu. Let's look at the ocean. Ocean, that's not the ocean. Yeah, I don't care. The river. That's a river. Oh, ada benda tu. Yep. Mari kita tengok. Let's see. Wow. 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 We here at the Millau Plage, south of France. Oh, look at the water. Boleh sini. No. Sini. So today we're gonna do a little tour. I Tour, guess. yes, we cannot do the tour since it was so late yesterday. Yeah, very late. View. Look at the view. A house, I don't know. Yeah. And the rocks that have a face. Attention, it's dangerous. Don't care. Oh, there's a slide. Okay, jalan. Oi. Oh. Ah, sangkut. Tim, tolong. Cepat. Ah, tak ada gerak. Apa sangkut? Tu. Uish, kau bahaya bodoh. Office plan tu memang Alhamdulillah. Aku adventure, wait, kita orang nak berlayar sekali lagi. Soldier. Kita nak makan. Let's go. Apa dia? Ha. Okay, tadi kita nak boat 1 meter. Kita try, kita nak explore apa ada kat situ. Ada orang pancing kat situ. Tahu. Nak hujan dulu. And set sail. Tu di belakang. Yes. Tengok dia tu. Ha, tu ada. Alah, aku boleh yang Aura rakit. nice. Oh, ada pedal tu. Are you thinking what I'm thinking? No. Eh, ada chest tu. bucu. Kita kena load chest tu. Wei. Yes, I know. Tenang. Bahaya. Jangan, don't play. Best sailor in the area. Tu cantik. Cantiknya awan dia. Tak nak loot lah. Tak rasa macam nak loot. Kita tak tajam nak kena boat ni. Ranting dia. Tinggi mak ranting dia. Ni tu.
Oi, boleh start lo kalau kita masuk longkong tu. Dok lah. Cak weh, jangan bodoh, bahaya. You thinking what I'm thinking. Kau dah lah jauh lah sekarang. Tahu bendanya besar tu kan, tengok lantai bawah situ. If it's not a good Kayu idea, it's a great story. Kau bapak kau. Oi, bawah ni dia. Ada saya pipe kat bawah ni. Tu ada pipe. Dah. Cepat air keluar lah bodoh. Ada generator. Belakang sikit oi. Dah lah tu. Wei, ada kayu. Oh ni bawah ni lah bodoh. Ni. Oh, okey. Oh. Aku cakap dah jangan. Oh, look at that on the camera. Dah. Ini kan. Dah lah kau tak tahu tempat ni pecah ikan. Tiba atas tu jadi gelap. Shit. I'm just thinking ahead. Dah pernah pakai ni dulu. For safety measure. Masuk je budak ni. All for the Ni apa? Jauh tak jalan sampai? Mari kita green. Cikgu. Cola. Tunjuk tu freeway cola, not. Yeah, by the way, this is freeway cola, yeah? Yeah. Not Coca-Cola. Tengok lagi mana ke sana. Jom. Okay. Hari ni kita nak cycling betul-betul pakcik. Kita cycling serius punya. Jangan pisang ke? Jangan pisang. Jangan tinggal. Warm up, Mat. Betul, warm up. Kurang yang tinggal. Mana? Tayar aku okey, Alim? Kempis lah. Habis tu kan habis lah. Nampak lah ada lagi. Okay, sekarang kat tempat bicycle station, where you just put your bike and do your thing. Okay. Depan lagi. Ni masuk bawah tu. Okay. Oh, dah sini. Dah. Dia kena betul. Ya, ikut kanan. Oh, ni okey. Ayah boleh pergi pak? Ke apa nak pelan sikit? Cun. Itu bridge tu. Kita nak pergi bridge tu. Kanan. Tutup. Hai. Ada orang mati mak situ. Tutup. Guys, ni ada orang mati, tak tahu dia jatuh macam mana. Tapi kita dah sampai tepatnya. Tapi malangnya tutup. Guys, rupanya boleh buka. Buka. Tolak lah. Itulah Tim. Lain kali belajar French betul-betul. French tadi ni. Ya. Buka. Kau ke depan Tim. 2 kilo lah naik. Oh ya, kau pergi dah.
Oi, crack. What? Oi, penat oi. Kita dah sampai. Non-stop climbing. Kita tunggu ayah jap. Gila-gila Tim, kita non-stop climbing. Kita? Tim, kau lama Tim? Husui. Yelah, aku non-stop. Kau je tak non-stop. Oi, tinggi kita kelam ya. Oi, gila-gila. Tu rumah kita orang, rumah lah cameraman kita orang kat situ. Belah sana sikit. Chill lu. Next ride kita orang akan naik ke sini 836 meter. Next ride Tim, kita ke sini La Poncho de Agas. Wah, La Poncho de Agas. Tu next ride. Kita kat sini 830. Tak, kita kat situ. Apa kau? Tak, next ride bila-bila lah bukan hari ni. Balik, ni pergi balik. Bagi besar balik. Tak makan dah. Guys, ni kita nak pancing di River Milau. Pancing Milau. Ni day 4. Kita nak pancing while hujan. Because more fish when it's raining. Let's go. Tim, cuba bawah ni Tim. Bawah ni. Cuba try. Tak ambil dah. Mesti kalau dapat kan. Kita dapat kena buat apa? Yang besar ikan kau. Oh, dia tarik. Wish. Lawan Tim, lawan. Lawan dia ikan tu, lawan ikan tu Tim. Cepatlah Tim, tarik. Tiga betul lah Tim. Oh ya, ada dah Tim. Baik pada Tim. Wah, Lapakan. Sheesh. First time. Ni video. Ibu tak gambar. Poor guy. Fish. Hello. First fish. Ada gambar. You okay? Bagi gambar. I don't think it's okay. Wah. Let me touch it. Lah. Seria. Let's make sushi out of it. Kau tak reti? This is ice move. Oi, kesian mulut dia tengok. That's what fishing's about. Kesian. Macam nak keluarkan? Itulah. Boleh. Tak ada sirip. Mana ada sirip? Cut. Okay guys, hari ni betul-betul kita nak panjat gunung yang tu.
6.6 km climb. Kita tengok macam mana. Okay guys, ni start climb. Starting point. I think konsep dia. Tu jambatan yang kita orang pergi semalam. Tapi yang ni punya climb lagi tinggi. Semalam 2 kilo climb, hari ni 6 kilo climb. Itu tak sampai belum separuh lagi pun. Penat mat. Tengok berapa kilometer lagi. Lagi 2.6. Kita ada supporter. Manial. Rasa macam Tour de France lah. Betul. Ini kita tak boleh rest time dah ada orang tengok. Ini time adalah Poncho de Agas. Sikit lagi. Sub 1 hour tu 53 minit. Gila tu. Aku ni pernah motor ni kan. Kita dah sampai. Kita complete dalam masa 53 minit. Ya tim, kita dah sampai top of the Poncho de Agas. Sekarang kita dekat top of the Poncho de Agas. Altitude 840 meter. Aduh, lagi sakit. Aduh. Oh, ni dekat satu lagi dia punya viewing point. Oh, nampak satu milau. Senyap kau tak climb. Aku senyap pun aku kalau climb buat apa kau nak cakap. Korang tiga bandar. Kau semua itu sama kau. Main orang tim. Happy. Tak. Lepas happy ni. Okey, kita berhenti pin ni, Dim.
Satu gunung tadi. Ya. Alah tak. Kita hiking 3 orang je hari ni. 1, 2, 3. Kita ada extra hiker capybara. Pasting ni je. Rumah apa ya? Rumah tebi lah. Oh, lawa. Bawa apa ni? Pagar. Masa straight boleh lah? Relax. Oh, ya, salah ni. Oh, sini ada trail kat tu abang. Trail lah. Bukan trail lah, nampak trail. Kau jalan. Jalan ni kan ni. Aduh. Banyak ranting. Ha, jalan depan ni. Oh, ada rusa. Rusa pula ada horse. Sini ke sini? Itu tak sampai separuh lagi ya. Gua kaki bukit. Ada blueberry ya? Ni ada. Tapi ni bukan blueberry ya. Maybe dia tak masak lagi, dalam dia hijau. Oh, ada 2 trail. Uish. Lawa ya. Hui. Kita nak sampai dah. Tahu lagi 500 meter je kot ya. Itu macam parking tu je. Ha tu. Ni nampak lawa lagi. Kan jalan ni. Macam ada dah. Tapi ke ada drop ke yang batu? Oh tu nampak. Mesti dia lah ni. Ya, bukan metal macam. Ada butterfly ni. Butterfly. Apa lah. Nah, handphone. Ya, ni buat tak. Ni ya batunya. Dia betul lah dia jalan.
Uish. Tengok ada apa itu? Sampai jatuh. Tinggi ni bang. Oh ya? Aku dah tengok. Nah, ya rekod abang. Ke mana? Ya begitu-begitu tinggi. What the hell? Wih, tinggi lah. Tak ada buruh helang je kat sini. Ada buah lah. Jom. Walau weh. Tali macam ni ayat. Tadi banyak batu. Kau kena kendang lagi. Jatuh kita masuk breaker ni. Ada apa syak kat sini? Oh, ada legend ya mati kat sini. Ha. Ni boleh panjat ni. Alalah. Tengok. Gaung tu. Apa? Kita akan pergi ke sana tu. Uish. Ui, tinggi lah kita. Jadi atas tu. Betul. Kita daripada yang tip tu. Uish. Oh, survive. It looks like a real airplane. It is a real airplane. Yeah, I know, but like that will fly lah. Yeah. It can fly. Yeah, but not now. There's like stuff in there. Airline. Kalau dia nak transport kapal terbang lain. Dia punya body ni pakai sheet metal kan. Dia pakai aluminium kan. Ni yang body outer dia. KM dia belajar ni lah. Belajar Rivet. rivet. Frederick pula. Bagi aku satu. Kita nak pergi cycling mana hari ni? Kita pergi ke satu castle belakang bukit tu. Okey. 1 jam Sejam. dengan basikal. Tak sampai Okay. sejam kot. Sampai sana 3 minit. Kita tengok pasal dia mendaki. Oh ya, yeah. Okay Chun. Yep. Let's go. My bad.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Okay guys, kita dah sampai dah. Tapi one problem Kena hiking. Hai, kasih dia tinggi sikit. Awal jom. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita berada di Bell Castle. Letak lebih kurang 1.5 jam daripada tempat kami camping. So, di sini kita akan menjelajah. Kita akan tengok kawasan perumahan medieval yang dianggapkan berusia lebih daripada 1000 tahun. Dan apa yang difahamkan di sini juga kita ada terletak harta karun Kita akan cuba menjejaki harta karun. Bukan harta karun je, harta harun pun ada. Harta karun dan harta karun. Kita akan cuba jejak di sini. So, bersama kita pagi ini kita ada beberapa orang kru yang akan membantu kita untuk menjejaki harta karun. Yang pertama, diketuai oleh Aisyah. Aisyah, sila perkenalkan diri anda. Kedua, yang ini ahli arkeologi Pensam Sinar, dan kita punya tukang angkat barang, Sherpa. Baik, jom kita mulakan. Kita akan lalu daripada jambatan ni dan kita akan masuk terus ke Centerville. Okey. Dan inilah jambatan yang dikatakan telah didoli oleh Napoleon Bonaparte. Bukanlah tahu kita akan jejaki. Asalnya ialah sebuah chapel kecil, tapi setelah dibesarkan oleh seorang arkitektur, maka dia jadi sebuah syatu. Ayah. Itu orang payung. Ada orang tengok. Ada orang tengok. Dia cik. It's called history. Tu ya, rumah tu apa ya ni? Ini rumah dia. Rumah ni lah di mana Napoleon sembunyi Sembunyi, dia lari. Ini dia penakut sebenarnya. Ini. Yang tu ya. Ini tempat potong bawang. Tempat nak dia potong sayur. Dia dua jalan kanan. Jalan ya. Goat tu naik atas sana. Goat. It's a goat. Dia makan sini. Goat.
Tengok Atuk ambil gambar kat sini. Cantik. Oh, patutnya kabus kat bawah ni. Ni nampaklah gambar tu. Dragon. Dragon ke Phoenix? Kita ada atas tu Phoenix tadi. lah. Ini. Oh, sungai. Ada tang. Tang River. Ui, forgery. Left for Garon. Membawa pedang Ui, banyak spider. And then we wait for people. Nah. Maybe. Nampak kau? Dia punya stay uneven. Dia jaga cah. Mine just step. Ha? Ada atas sampai habis ke? No, we wait for Ibu. Jaga cah. Tak ada? Boleh naik atas tak ada? Boleh. Urban. Urban. Oh, hiking habis. Mana yang gambar kat sini? Kita ada benda je. Kita gambar yang macam vault tu. Oi. Ni macam quartz. Oh, bukan. Kalau ada quartz dia ada gold. If there's a quartz, there's a gold. Ada lah. Ni quartz lah. Kalau ada quartz, dia ada gold. There must be a gold mine somewhere. Probably, but they didn't. I think they do have it, but we just don't know. Mestilah ada setiap tahun. No pavat. Pave. Lupa abad. Ui, ini kalau jadi sini. Cuma pandai dah. Mampu. Oh. Oh. Tak boleh duduk tadi. Tadi nak jual ke? Ada tu depan tu nak jual. Ada benda kalau mega orange. What is that, Asia? What? Tin Man. So many butterfly. Oh, so many butterfly. Oh. Oh, ini dia punya garden ni. Ni garden dia tak ditanam. Tanam sayur. Sayur. Sayur? Abish, 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 abish. Abish, 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 abish. Oi, 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 oi. Sorry. Okay, no. Bagus air. Oh, dragon. Acha, how to train your dragon? I don't think you can ride it. Okay, sure. Hey, so. And me. Put one in yours. Bang. Tu kucing ke? Oh, this is the real guardian. Hey, Oh, but it's a fake cat. It's a fake cat. no. Close the gate. Itu hobbit. Betul, Hobbit. Ooh. Wow. Okay. Balik. Wow.
Itu macam mak kau bila kau tak basuh pinggan. Itu ayah yang hantu tu. 45. Ambil gambar bersih. Oh, Makan. Templar. Saya ada yang jaga kucing. Defend the gate. Kita tunggu dragon datang. Alamak, dragon datang. No, close the gate. Wah, dibantai api. Senang hati beta. Itu. The king has arrived. Sultan. Korang dah tulis nama tu? Setan ke Sultan? Kita mau buat event lah kan nama. Kemain. Ayah dia ajak. Adim, Ayah dia dah geram dah ni dah. Tak larat dah. Kau bis. Dia suka sangat Orangina. Dia dah tak larat dah. Tu dia. Ayah dia penakut masalah ni. Dia buka mulut, nanti dia masuk dalam mulut. Ayah dia pun takut tu. Ayah dia bila lagi ke tengah tu. Dia dah tak boleh duduk. Ayah tak boleh duduk. Alah, Bi tu sangkut kat rambut anak. Dia tahu orang kalau calm dia tak kacau. Kalau orang panik dia akan kacau. Dah Tim, habis aku ni. Entah. Tak ada apa-apa pun. Kalau kawan ambil DSLR kan, ada close to the fog. Awal Lim. Let's go Lim. Nice. One door. Yeah. Ding 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 ding. Oleh. Aduh. Let's go guys. Aku tak pegang benda ni. Tak ada. Aku tak pegang benda ni, dia tak pegang benda ni tak. Aduh. Okay, ini hari last. Kita pusing-pusing. Aduh, pagi-pagi dah kena naik tangga. Aku berenang ke Frata. I want to carry you. Sheesh. Macam banyak sikit lagi. Oh gosh, a chair. Oh, the best attraction dia. The best thing ever. Sheesh. Tu. Dia nak ke bawah lagi. Mana ada orang pakai joki kiri. Wah. Jadi kita turun. Tengok dia cakap apa ni? Kau kaca? Observe the landscape. Ibu dia suruh awak tangkap ikan tapi jangan makan tupai. Kan? Oh.
Orang cakap dah sini lawa, kita kena cycling. Alah. I should have bring my swimsuit. Yep. Let's go. Aduh. Mari kita basahkan kaki. Tengok air dia jernih. Kalau aku skip lebih 10 titik. Tak payah, dari mana boleh balik lah. Aja. Don't step on the fish. No. The fish killer. You, the killer. You eat fish. I don't really like eating fish. I like meat. But you still eat the fish, huh? You crush the fish. Okay, kita nak balik dah. Tem kemas lah Tem. Ya Allah, Tem ni dia dah bangun lambat. Kemas. Itu orang. Kita nak balik dah. Ada orang. Okey, ibu pegang. Hai.